Assalamualaikum. Rakaman daripada Pulau Santap, janda baik, tempat kita mencari janda. Janda baik Bentong Pahang. Dah 10 tahun dah. Tambang Grab. Grab dia order, saya dapat daripada Grab, tambang benar RM27 je. Tapi masuk dalam dia sebenarnya dia order 2 kali. Sebab yang asal 2 janda baik daripada Bentong nak masuk ke sampai sini RM29. Kalau lepas tu saya cancel, saya cancel. Lepas tu saya makan, relax sekejap. Order yang sama, orang yang sama. Kali ni dia order sampai Bukit Tinggi je. Mungkin sebab dia tahu kot orang driver nak masuk janda baik. Tapi order cuma beza RM27 pula. Jadi order beza RM2 saja sampai Bukit Tinggi di luar. Bukit Tinggi tu di stesen minyak. Stesen minyak Bukit Tinggi tu RM27. Tadi masuk sampai sini RM29. Jadi maknanya beza RM2 je. Sampai sini mana ada passenger. Sangat susah lah, tak ada orang lah pula nak balik. Sama ada nak pergi mana, nak pergi Genting ke, nak pergi Bentong ke, nak pergi KL ke. Takkanlah RM2 je beza Grab ni. Saya tengok orang yang sama ni maknanya urgent lah tu. Jadi saya pergi tengok, saya cakap sampai Bukit Tinggi boleh lah, tapi RM27 lah full pakai InDrive. Cancelkan Grab. Tapi okay, bila dah masuk kereta tu sembang-sembang pertengahan jalan dia cakap okay bang, saya tambah, saya bagi RM40 lah full masuk sampai sini, sampai Pulau Santap. RM40. Jadi dia malas lah. Sebab member dia tak nak ambil dia daripada tak boleh nak ambil dia daripada Bukit Tinggi. Jadi yang asal tadi Bukit Tinggi, kalau saya hantar dia sampai Bukit Tinggi RM27, saya boleh terus pergi KL sama ada ataupun Genting ataupun Kolma Tropical Resort. Ada je, insya-Allah ada passenger. Tapi dia kata dia faham lah, dia kalau saya tak nak masuk sampai janda baik sebab saya dapat RM2 je bezanya. So dia bagi RM40 total. Alhamdulillah rezeki. Jadi saya relax sekejap ni. Ini suasana, ada pula orang potong rumput. Ni jambatan besi ni. Ini dah berapa tahun dah. Ni apa ni? Banyak ni tempat rehat ni. Ini baik. Saya dah berapa tahun dah? 10 tahun dah kot tak pergi sini. Ni lah. Janda baik Pulau Santap. Kalau itulah, kalau ada orang order Grab ke ataupun InDrive, pastikanlah kalau boleh dapat lah lebih daripada RM1 sekilo kan. Kalau dapat RM2 sekilo lagi cantik. Ataupun discuss lah dengan passenger. Sebab ke sini, area sini payah sikit lah kalau nak balik kosong pula kan. Ni air okey je ni. Banyak tempat rehat ni. Okey. Assalamualaikum.